Kami memulakan dengan perjalanan ke pulau, kemudian teruskan dengan island hopping sekitar Pulau Melaka. Sepanjang hari, macam-macam momen cantik yang kami jalani. Tanpa membuang masa, marilah kita menerka Pulau Melaka. Welcome to Land Station. Hai korang, welcome back. Kali ni korang bersama-sama Daniel Adenin, Faris Irfan di rancangan Land Station. Okay, jom. So, hari ni kita akan bawa korang pergi pulau yang ada dekat Melaka ni. So, kita akan pergi snorkeling. Lepas tu ada pulau hopping. So, mesti korang rasa macam kat Melaka ni tak tahu nak buat apa kan? Jom macam kita tak ada pulau ke apa ke. Sebenarnya Melaka ni ada pulau sebenarnya guys. Tak kosong. Apa kata korang ikut kami daripada awal perjalanan? Baru best. Faris, kita nak menuju ke mana ni? So, pagi ni kita akan menuju ke Jeti Umbai guys. Sebab apa? Kita nak pergi snorkeling dekat Pulau Undan Melaka Let's go. Perjalanan daripada UiTM Alor Gajah ke Jeti Umbai mengambil lebih kurang 1 jam perjalanan. So, hi guys. So, kita dah sampai dekat Jeti Umbai. So, first stop kita akan pergi dekat Pulau Besar Melaka. And sekarang bot tengah loading barang. Naik bot apa semua. Yes. So, tunggu apa lagi? Jom lah. Pada aktiviti kali ini, kami pergi berlapan untuk memeriahkan lagi suasana semasa perjalanan dan aktiviti yang kami lakukan di sana. Bila dah sampai ke sana, kita orang siap-siap pakai alat snorkeling dan dah ready nak snorkeling. Okay guys, so kita dah sampai dekat Pulau Undan. Di mana apa aktiviti kita hari ni ni? Kita nak snorkeling guys. Snorkeling dekat Pulau Undan. Lepas tu selain tu, sini ada sejarah juga dekat Pulau Undan ni. So, tak boleh ingatkan masa. Jom kita snorkeling. Aku tak pernah lagi snorkeling, aku tak tahulah. Jom. Pulau Undan, sebuah pulau kecil di Selat Melaka, menyimpan sejarah menarik dari rumah api berusia 140 tahun yang dibina sejak tahun 1880-an. Mana kita? Dapat luangkan masa dengan kawan-kawan dan buat aktiviti yang best. Alright guys, so kita dah habis aktiviti snorkeling kita dekat Pulau Undan hari ni . So next untuk kita akan buat aktiviti apa? Kalau korang nak tahu, korang kenalah follow sampai habis. Betul? Stay tune. So korang kena tunggu jap, kita nak pergi aktiviti next. So see you there. Bye. See you there guys. Pulau Nangka, pulau kecil yang sunyi dengan pasir putih dan air jernih. Lepas tu kami terus ke Marina Bay. So korang, kita dah sampai dekat Pulau Besar Melaka guys. So welcome to Pulau Besar Melaka. Akhir sekali, kami sampai di Pulau Besar Melaka. Pulau ini lebih besar, lebih hidup dan dikenali dengan pantainya. Pulau Besar juga sering dikunjungi oleh orang yang datang untuk amalan pemujaan dan kepercayaan tertentu. Dah bersukaria tadi, perut pun dah terasa lapar. Apa kata kita cari kedai makan sebelum kita pulang? Snorkeling tadi Kita dah island hopping. and sekarang kita orang rasa lapar Sebab kan? dapat kita ke Misop Tengkera. Jom. Kadang-kadang, kenangan paling indah datang daripada detik yang kita tak rancang. Dan hari ini, di laut yang luas ini, aku jumpa ketenangan yang aku tak tahu aku perlukan. Yes, dah settle. So, guys, kita dah sampai ke penghujung video. Faris, describe today in one word. So hari ni hari yang gempak guys. As for me, hari yang relax. Apa plan kita untuk next trip ni? Kalau korang nak tahu, korang kena continue tengok Land Station punya video. Yeah. So, see you guys in the next video.